Tuan-tuan dan puan-puan, selamat kembali ya. Sekarang saya akan menyambung segmen kedua mengenai isu cadangan untuk memohon supaya generasi ke generasi yang keempat, kaum Cina di Sarawak diberi status Bumi Putera. Tuan-tuan dan puan-puan, sejarah Sarawak tidak akan lengkap tanpa melusuri jejak kaki pelumbung Hakka yang berani. Sebelum James Rook menjejak kaki di bumi Kenyalang pada 1839, komuniti Hakka telah pun membentuk sebuah sistem masyarakat yang mandiri di wilayah pendalaman. Asal-usul dan keterangan awal, majoriti orang Hakka di Sarawak berasal dari daerah Dapo dan Xiangxiao di wilayah Guangdong dan China. Namun perjalanan mereka ke Sarawak bukanlah terus secara dari tanah besar. Mereka adalah sebahagian daripada ribuan pelumbung yang bekerja di bawah sistem kongsi di Sambas, Kalimantan Barat. Apabila tekanan politik daripada pihak Belanda meningkat, mereka menyeberangi sempadan dan menemui syurga baru di bawah kekuasaan yang kaya dengan emas dan antimoni. Apabila Sultan Brunei menyerahkan Sarawak kepada James Rook pada tahun 1851, Raja menjenari, iaitu The White Raja, menyedari bahawa ekonomi negeri yang baru lahir itu amat bergantung kepada kepekaran orang Cina. Orang Hakka dibawa mengendalikan sistem pelumbungan yang sangat canggih. Hasil emas dan antimoni yang diekspor menjadi sumber pendapatan utama bagi pentadbiran Brooke. Tanpa aktiviti ekonomi ini, Sarawak mungkin tidak mampu berdiri sebagai sebuah entiti politik yang stabil pada tahun-tahun awal tersebut. Keteguhan budaya tanah besar yang mereka miliki, satu fakta yang tidak boleh dinafikan. Walaupun telah menetap bergenerasi di Sarawak, masyarakat Hakka sangat kuat memegang tradisi tanah leluhur. Mereka membawa bersama kepercayaan Taoism, sistem pendidikan vernacular, dan walaupun mereka bergaul rapat dengan kaum Bidayuh untuk berdagang, malah ramai yang fasih bertutur dalam tempatan, mereka tidak pernah mengasimilasikan diri ke dalam budaya Bumi Putera. Mereka mengekalkan nama, bahasa dan jati diri Hakka sebagai maruah yang diwarisi turun-menurun. Sekarang kita beralih ke bahagian tengah, ke lambangan ini, The Rajang Basin. Sungai Rajang yang terpanjang di Malaysia, di mana satu lagi kumpulan dialog China, dialek Cina telah mengubahkan hutan belantara menjadi bandar yang pesat. Ini adalah kisah masyarakat Fuchau. Penempatan rasmi dan Wong Nai Siong berbeza dengan kaum Hakka yang datang secara organik. Kedatangan kaum Fuchau pada tahun 1901 melalui perjanjian rasmi, perjanjian rasmi dengan Raja Charles Brooke. Seramai lebih 1,000 pelopor dari Fuchau, wilayah Fujian, mendarat di Sibu. Mereka bukan datang untuk emas, tetapi untuk membangun tanah melalui pertanian getah, lada hitam dan padi. Dominasi ekonomi dan ketahanan pasca perang, Sibu berubah menjadi New Fuchau. Jika Hakka ada perintis pelumbungan, maka Fuchau ada tulang belakang pertanian dan perdagangan moden. Keupayaan mereka untuk menyesuaikan diri daripada sektor pembelakan sehingga kepada industri keuangan telah meletakkan mereka sebagai kumpulan yang sangat berpengaruh dari segi ekonomi di Sarawak hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti Hakka yang lain-lainnya, masyarakat Fuchau sangat mempertahankan jati diri Cina. Mereka majoriti adalah penganut Kristen Methodist yang menjadi trust sosial mereka. Walaupun fasih berbahasa Melayu, Siban dan bahasa-bahasa lain untuk urusan harian, amalan budaya mereka tetap berkiblat kepada tanah besar, mainland China. Mereka bangga dengan identiti Fuchau mereka dan ini adalah hakikat yang jelas dalam setiap perayaan dan sistem
kekeluargaan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, kini kita sampai satu isu yang paling panas yang sedang bermain di sosial media dan WhatsApp dan sebagainya dalam perbincangan semasa dalam iaitu cadangan baru ini agar generasi ketiga kaum Cina diiktirafkan sebagai Bumiputera Sarawak oleh seorang tokoh politik di negeri Sarawak. Kita harus melihat perkara ini dengan mata hati yang jernih, berlandaskan fakta perundangan. Hujah yang mengatakan bahawa kaum Cina wajib dianugerahkan status Bumiputera kerana sumbangan besar mereka kepada ekonomi Sarawak adalah hujah yang tidak boleh diterima sama sekali. Cuba kita tengok. Definisi perlembagaan yang jelas dalam perlembagaan. Status Bumiputera bukannya hadiah atau anugerah atas jasa ekonomi. Menurut Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri Sarawak, status Bumiputera terikat kepada asal-usul Bumiputera, orang asli. Kita ingat itu. Jadi yang mempunyai kaitan sejarah dengan budaya asli dengan tanah ini sejak asal dulu turun-menurun. Kaum Hakka, Pucau dan kaum sewaktu dengannya adalah kaum yang kononnya adalah kaum migran yang datang dengan budaya yang sudah lengkap dari tanah besar Cina. Sejarah membuktikan bahawa komuniti ini sangat bangga mengekalkan nama asal, bahasa dan budaya mereka. Menjadi fasih bertutur dalam tempatan bukanlah tiket untuk menjadi Bumiputera. Fasih berbahasa adalah kemahiran komunikasi, bukan perubahan jati diri bangsa. Bumiputera bukan sekadar cakap lokal, tetapi ia adalah tentang akal umbi budaya yang telah lama sebati dengan Bumiputera Borneo. Tuan-tuan dan puan-puan, ekonomi adalah bersifat transaksional. Setiap pihak mendapat keuntungan daripada sistem tersebut. Hujah sumbangan ekonomi untuk menuntut status Bumiputera adalah satu langkah yang berbahaya kerana merendahkan nilai kedaulatan undang-undang kontrak sosial yang telah disetujui semasa pembentukan Malaysia. Oleh itu, sebarang cadangan untuk menyetarakan kaum Cina dengan satu status Bumiputera Sarawak adalah satu tindakan yang membelakangkan sejarah dan mencabar perlembagaan. Kita menghormati sumbangan semua pihak, namun status Bumiputera adalah hak eksklusif kaum Bumiputera yang tidak boleh dijual beli atau ditukar ganti dengan angka ekonomi. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah penjelasan saya, dua segmen. Satu, sejarah. Kedua, hujah kita mengenai kenapa kita tak bersetuju atas cadangan seorang tokoh politik Cina baru-baru ini.